Dalam dunia tanpa sepadan, teknologi berada di hujung jari. Namun persoalannya, adakah ilmu turut berada di hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakir Absyah, wartawan cilik anda pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Weh, wifi slow. Aku nak jadi pandai cepat ni. Kalau dah laju, mungkin aku dah genius sekarang. Sabar Zara, kejayaan memerlukan kesabaran. Macam aku tengah tunggu rank naik. Kalish, itu bukan kejayaan. Itu masalah namanya. Bisinglah kamu ni. Ini isukan masa depan. Mana tahu satu hari nanti aku boleh jadi atlet negara. Masa depan kau gelap kalau homo tak siap. Ego kamu lah Kalish. Yang penting kerja sekolah Teacher Nurin kau siapkan. Betul tu Zara. Teknologi digunakan, tetapi bukan untuk tujuan sebenar. Yeay, menang! Kerja kau kalah. Fakrul, Khalil, saya tanya soalan penting kat Chat GPT. Kenapa saya malas belajar? Dia kata saya banyak alasan. Kesian kamu Kalish. Itu bukan alasan, itu fakta. Teknologi tanpa ilmu tidak membawa ke mana. Zara, kau faham tak apa yang kau buat tu? Tak, tapi nampak macam genius. Tanpa ilmu di hati, teknologi hanya menjadi gangguan, bukan kemajuan. Ya, kenapa Fakrul? Kita minta apa? Saya pun tak tahu. Jom kita pergi kat sana kita cek. Boleh lah, jom. Fakrul! Fakrul, jangan masuk. Abang macam muka Fakrul lah, tapi upgrade version. Yelah, sama. Ya, saya lah Fakrul. Edisi dia masa kamu. Serius lah. Perubahan bermula dengan kesedaran. Kalau saya tak berubah, saya takkan rugi diri sendiri. Tapi, saya tak mampu menyumbang pada negara. Bila saya faham, ilmu itu asas, teknologi itu alat. Apa ni? Zara, cuba buka. Okey, boleh. Buka kotak, wah. Wah, apa ni? Kita boleh buat apa dengan benda ni? Tak tahu? Saya tak tahu. Jom buka. Buka lah, wah. Kita ada dekat masa sekarang lah. Lah. Betul tu. Kalish, Fakrul, jom cari kepenting membaca dekat laptop tu. Jom. Okey, kali ni saya baca betul-betul. Biar lambat. Asalkan faham. Bagus. Baru faham. Baru salin. Ilmu bukan untuk disalin, tapi untuk difahami. Fakrul, jom kita tengok pembelajaran sains pula. Jom. Fakrul, hari ni kita belajar serius. Okey, rehat dulu. Tapi kau baru je mula. Ya, betul juga. Okey. Kita fokus demi masa depan. Okey. Perubahan tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia bermula dengan satu kesedaran. Daripada melihat skrin, mereka juga akan memahami makna di sebaliknya. Ilmu di hati membentuk siapa kita. Teknologi di tangan memperkasa generasi. Itu saja daripada kami. Bye. Assalamualaikum.